Contohnya bidan. Untuk bidan. Dulu bidan kampung, beranak semua di rumah dulu. Kita jangan merendahkan bidan yang dulu. Kalau orang hari ni dah rendahkan bidan dulu, dia kena ingat. Kalau tak ada untuk bidan tu, mak dia tak ada, ayah dia tak ada, macam mana dia lahir? Kalau tak ada untuk bidan dulu tu, ayah dia tak ada, mak dia pun tak ada. Sebab apa? Tak ada siapa nak sambut. Macam mana dia nak lahir hari ni? Kenapa adanya dia? Kerana ada untuk bidan, berjasanya bidan-bidan lama. Kerana bidan lama tu, dia ada hari ni. Hari ni tak ada semua beranak ke hospital. Tapi sebelum dia beranak ke hospital tu, Tok Wan dia, ayah dia beranak untuk bidan. Untuk bidan sambut. Untuk bidan ni, anak nak beranak ni dia tahu dah. Untuk bidan ni, Tok bidan ni, anak yang tak ada tu, nak beranak tu dia tahu dah, nak beranak sama nak beranak tu, Tok bidan. Jadi, dan orang sekarang pula, yang mana yang tak suka perubatan Nurmuddin, kita jangan menghina hospital. Dan jangan merendahkan hospital. Sebab hospital ni, dia kalau kita tengok, dia ada bantuan gas, dia ada bantuan itu ini, macam-macam kelengkapan tu ada. Kita jangan merendahkan. Tentuan sesak nafas, tentuan rumah bukan dia dapat gas, pergi hospital dah bergas. Hilang sesak nafas tu. Paru-paru kita dapat menyawa balik. Kenapa? Kerana hospital tu ada benda-benda kelengkapan pandu dia ada. Contohnya pendarahan, kalau kita berlaku nak sebut tu tak boleh, berlaku sirap yang keluar yang banyak oksiden tak mana, kita boleh bubuh sirap kita suka-suka hati? Tak boleh. Sebab nak tengok jenis apa sirap yang, tapi di hospital tu ada, dia sediakan, dia ambil tambah sirap tu supaya jantung kita bergerak balik macam biasa. Sebab jantung kita sentiasa nak sirap. Sebab sirap tu bila dia pump, dia akan naik sampai ke otak. Jadi semua penting tu ada.